jadi kembali kepada normal ataupun akan turunlah sedikit. So sebab tu kita kena makan ubat tu konsisten. Hari-hari. So kadang-kadang kalau kita lupa nak makan ubat dia jadi tinggi sikit kan. So tak boleh macam tu lah. Kena sentiasa konsisten. So dari segi bila ada tekanan darah satu kat belakang. Okay, so tinggi dengan garam lah dia punya pencah. Okay. Kicap. Ada ni kicap. So jeruk buang, belacan ataupun dalam masakan selain daripada garam mungkin kita akan gunakan sos tiram, sos cili, sos tomato, kicap, sos pepper. Mungkin 2-3 pagi kita akan bangun nak minum air. Okey, tu tanda-tanda kita dah ambil makanan yang tinggi dengan garam juga. Okey, so sebabnya air dan juga garam ni berlawanan sifat dia. Okey, jadi bila kita dah makan makanan tinggi garam, so kita akan minta air tu lebih lagi. Okey, so sebab tu kita akan rasa dahaga, rasa kering macam tu. Okey, so kalau biasanya berlaku kalau contoh kita makan malam dekat luar, lepas tu kita balik rumah, mesti malam tu kita akan terbangun malam untuk minum air. Macam tu. Dan kalau ataupun tidak lah. Dan kalau kita makan nasi, mi, roti, pasta, biskut kan, apa-apa daripada tepung ke kuih tiaw ke, kalau kita masak menggunakan bahan-bahan yang semula jadi, dia takkan jadi tinggi dengan garam. Tapi kalau contoh kita masak nak goreng mi, so kita tumis tu mungkin dah letak belacan dalam cili tu sampai malam. So kita kena ambil kira lah, mungkin kita ada makan jajan-jajan lain, kita ada makan benda-benda lain. So dia tak semestinya makanan tu ialah lauk pauk sahaja. Kalau